Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wawasan Sekolah Kawasan Sejahtera. Saya Omar Hafiz bin Muhammad Rifki dan saya Mariam Alia binti Muhammad Rifki. Kami merupakan wartawan daripada Kelab TV PSS SK Wawasan Seremban 2. pada hari ini kami berdua akan membawakan liputan langsung daripada padang sekolah sempena kejohanan Hari Sukan SK Wawasan Seremban 2 bagi tahun 2025. Liputan ini bertujuan untuk berkongsi kemeriahan dan perjalanan sepanjang Hari Sukan berlangsung. Sebelum kemuncak kejohanan sukan berlangsung, latihan rumah sukan dan sukan tara telah dilaksanakan bagi mengumpulkan mata bagi setiap rumah sukan, iaitu bagi rumah kuning, biru, hijau dan merah. Cara pembukaan kejohanan Hari Sukan SK Wawasan dimulakan dengan perarakan masuk kontingen rumah sukan. Di acara ini kita dapat saksikan kehebatan, kreativiti dan semangat daripada semua rumah sukan kuning, hijau. Kita saksikan bersama-sama perarakan masuk kontingen rumah sukan. Sempena kejohanan Hari Sukan SK Wawasan, terdapat jualan food truck kepada para pengunjung. Ada takoyaki, churros, makanan panas, fun fair percuma pun ada. Bestnya Hari Sukan SK Wawasan. Baiklah, bersama saya sekarang ialah Ustaz Zamudin selaku penyelaras kejohanan Hari Sukan SK Wawasan Seremban 2. Boleh Ustaz kongsikan sedikit tentang persiapan yang telah dibuat bagi menjayakan kejohanan Hari Sukan SK Wawasan pada tahun ini? Persediaan, alhamdulillah persediaan daripada awal kejohanan sukan ini semuanya dibantu oleh guru-guru yang hebat, lagi hebat daripada SK Wawasan. Terima kasih semuanya, dan persiapan hari ini insya-Allah saya kreditkan kepada semua guru-guru SK Wawasan dan juga kepada anak-anak SK Wawasan sekalian. Okey. Apakah objektif utama penyertaan ini kepada murid-murid? Objektif utama iaitu kita nak melahirkan anak-anak murid SK Wawasan yang suka bersukan dan dia boleh bersukan dengan baik, dan kita nak menjadikan anak-anak sekolah Wawasan yang sihat dan sihat walafiat tubuh badannya, insya-Allah. Baiklah, soalan terakhir daripada saya. Baik. Apakah harapan Ustaz terhadap murid-murid yang mengambil bahagian pada hari ini? Harapan saya agar semua murid-murid SK Wawasan yang mengambil acara hari ini keep it up, don't give up. Keep it up maksudnya teruskan usaha dalam aktiviti sukan dan jadikan tubuh badan kita sihat dengan kita bersukan, dan bersukanlah dengan tata cara yang sebetulnya, iaitu tata cara seperti mana yang Islam ajarkan kepada kita. Matlamat tidak menghalalkan cara untuk kita menang. Okey. Terima kasih Ustaz atas mobile dan berkongsi dengan kami. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Jika kita lihat di belakang, acara 4x50 meter bakal berlangsung sekejap saja lagi. Sekarang akan dibunyikan pada bila-bila masa. Saya percaya bahawa setiap pemasukan telah menghantar atlet yang terbaik bagi merangkul pingat emas dalam acara yang dipertandingkan. Jadi, mari sama-sama kita saksikan rumah mana yang bakal menjuarai kejohanan Hari Sukan SK Wawasan pada tahun ini. Assalamualaikum, saya Aiden Hafiz bin Muhammad Azmi, dan bersama saya bawa pingat emas kejohanan SK Wawasan pada tahun 2025. Perkenalkan nama dan rumah suka anda? Nama saya Anafi. Dari oleh pasukan Rumah Biru. Kami dari rumah sukan kuning. Boleh kongsikan bagaimana perasaan anda setelah berjaya memenangi acara lawian tadi?
Kami happy kerana dapat terima kasih atas perkongsian anda. Sekali lagi saya ucapkan tanya. Terus berjaya dalam bidang sukan lagi. Bye. Bunga dedap di atas para anak desen pasang pelita. Jika tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Dengan berakhirnya semua acara, maka berakhirlah juga liputan khas kejohanan Hari Sukan SK Kawasan Seremban 2 bagi tahun ini. Tanya dan syabas bagi semua peserta, pemenang, guru-guru dan ibu bapa yang menjayakan kejohanan ini. Teruskan semangat kesukanan anda semua. Majulah sukan untuk negara. Sekian daripada kami dari Kelab TV PSS SK Kawasan Seremban 2. Jumpa lagi. Bye.